pegang kata-kata ini tuan-tuan. Kalimah-kalimah zikir ini dia panggil kalimah-kalimah keimanan, imaniyah. Okey. Ulama kata untuk dapat pahala dalam berzikir perlu faham makna dia walaupun secara ijmali. Okey. Berbeza dengan Al-Quran, Al-Quran lafaznya tu sendiri adalah ibadah. Maksudnya baca Al-Quran dengan betul tapi tak faham langsung makna dia, tetap dapat pahala. Sebab Al-Quran itu sendiri dengan lafaznya itu dikira sebagai ibadah. Okay. Tetapi zikir, ulama menyebut kena sekurang-kurangnya makna ijmali. Makna general tu kena faham. Kalau kita sebut Subhanallah, makna general tu kita mensucikan Allah ataupun kita mengagungkan Allah. At least kita faham kalimah tu ada makna, barulah insya-Allah dapat pahala. Okey. Itu yang pertama. Dan ini juga menunjukkan bahawa semakin mendalam makna yang kita faham, insya-Allah semakin besar pahalanya dan semakin besar kesannya pada rohani kita. Jadi sebab itulah dengan mempunyai akidah yang betul, maka kalimah-kalimah zikir ini akan dapat difahami dengan betul. Maka zikir yang diperbanyakkan itu bukan sahaja memperbanyakkan pahala, tapi ia akan meningkatkan darjat ataupun menambah peningkatan kerohanian. Keimanan diri itu bertambah. Itu penting. Sebab tu Imam kita Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam membuat satu risalah akidah berkenaan dengan huraian makna-makna zikir ini. Tegas pada prinsip kasih tetap sayang.